Hey, stop scroll. Kamu tahukah negeri mana yang ada pulau paling banyak di Malaysia? Bukan Langkawi, bukan Terengganu. Tapi Sabah bos, ada lebih 390 pulau. Check this out. Ini senarai pulau yang kamu wajib pergi. Bah, jangan kasih lama. 1. Pulau Sipadan. Ini bukan biasa-biasa. Ini antara destinasi menyelam terbaik di dunia. Penyu, jerung, barakuda, semua ada di sini. Tapi ingat, kena booking awal sebab akses sangat terhad untuk jaga alam sekitar. 2. Pulau Mata King. Kamu tahukah di sini ada underwater post box pertama di dunia? Penyelam boleh hantar postcard dari dasar laut. Tahu kau? Paling syok, kamu boleh jalan kaki atas pasir dari Mata King besar ke Mata King kecil masa air surut. 3. Pulau Bohe Dulang. Siapa yang sanggup hiking 45 minit, kamu akan dapat tengok pemandangan Lagun Biru yang paling lawak di Sabah. View dia sebiji macam dalam postcard. 4. Kalau mahu ketenangan macam pulau peribadi, kamu kena pergi Pulau Langkayan atau Mantanani. Pasir putih dia macam tepung, air dia jernih sampai boleh nampak ikan. Memang healing habis bos. 5. Untuk yang malas, mahu pergi jauh dari Kota Kinabalu, Pulau Manukan dan Pulau Gaya ada depan mata saja. Snorkeling, parasailing atau duduk resort mewah, semua ada. Easy bos! Fakta atau tahyul? Yang pasti, Sabah memang syurga pulau. Kamu paling teringin mahu pergi mana satu? Komen kat bawah, subscribe for more crazy island answers.